Ani. Akhirnya, alhamdulillah, rezekiku. Pandan. Pandan satu. Aku ambil dong. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Aduh. Assalamualaikum. Kita kesini lagi. Misi mencari kue lagi. Kue frozen lagi. Tak ada lagi ya itunya. Habis lah itu. Habis itu. Sekejap. Misi mencari kue koci. Kue koci pun habis juga. Hari tu datang. Habis. Oh ni. Apam beras. Apa? Tak cukup satu ni. Berapa ni apam beras ni? Dah 2 minggu kan Pak? Dia atau ada yang pink. Adalah hijau pun jadilah. Ni. Apam. Ini gula merah. Yang apam tu tak ada ya habis ya. Gula angus. Gula merah. Asal pula lepas lihat gula merah ni. Salah tampal kot. Tampal tu, ya tu. Ni bukan ni gula merah tapi lepas lihat katanya. Ya tak, salah ni tu. Ya, saya tu. Ni apam gula angus. Apam gula angus satu ke dua ya Pak? Mana lagi ya yang itu Pak? Itu cheese nan cheese tu ada 3 tinggal dekat rumah. Okay. Ini Pak, ini tahu bergedil. Itu tahu bergedil. Ini apam cheese, nanti kakak tak nak apam cheese. Itu apam yang biasa tu. Ini apam pisang cheese. Kita masih lagi kat sini tu sambal bilis. Dalam sana apa pula ya? Oh ini dia ni, ini satu. Apam Putri Ayu satu. Lepas tu apa lagi? Dah. Yang tu kakak suka tu, hatinan tu mana Pak? Tu kan? Okey. Kita ambil yang ini. Bukan ya, ini plain ya? Ini. Cheese nan. Dah. Apa lagi? Sudah ni kita ambil. Lepas tu dah. Goreng-goreng tak ini Pak, tak jalan. Nanti je goreng-goreng kalau udah ni. Ubi semalam tu sedap juga kan? Okey. Ni. Akhirnya, alhamdulillah, rezekiku. Pandan. Pandan satu. Aku ambil dong. Ambil 2. Untuk 2 minggu. Nak pandan satu? Muatlah putih. Muatlah dimuat-muatkan. Ini pulut panggang dah habis juga Pak. Udang ni kan. Pulut panggang. Dah. Itu sahaja. Nak masukkan tu? Kurang. Okey. Dah. Dahlah rezeki. Tak nak. Kita pun nak bayar. Rezeki. Dapatlah koci labu, koci pandan. Alhamdulillah dapat kali kedua datang baru dapat.
Ini semua RM75. Ini kena. Genap 75. Genap 75. Okey. Terima kasih. Oh, dah apa tu pembungkus tu dia orang. Dah dapat dah kuih koci semua. Alhamdulillah rezeki dapat. Sekarang ni kita nak menuju ke tempat lain. Tu. Okey, ambil gambar dulu. Oh, Pak Labu. Terima kasih semua.